Assalamualaikum dan salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Ada satu jenis scam yang sedang viral pada ketika bulan Ramadan ini yang akan hadir dalam hidup anda, yang anda akan terima dalam handphone anda. Perhatikan dalam handphone anda jika anda menerima apa-apa sahaja mesej yang menjemput anda untuk hadir berbuka puasa. Sekarang ni ada satu mesej yang viral yang anda semua akan terima. Anda baca pada mesej tu, saya akan kongsikan kepada anda contoh mesej tu ada dekat sini, saya akan kongsikan. Dia akan tulis macam ni. Ayat dia berbunyi lebih kurang begini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Sila hadir bersama-sama untuk berbuka puasa. Sila tekan pada link di bawah untuk tengok tarikh dan masa. Anda kalau dapat mesej macam ni, jangan tekan link itu. Apatah lagi dekat link tu saya dah ajar sebelum ni kan. Apa-apa link yang ada APK jangan tekan. Dekat link tu sah-sah ada APK. Kau pun satu, nombor telefon yang hantar mesej tu pun kau tak save nama dia, maknanya kau tak kenal pun dia siapa. Lagi satu, dia tak bagi tahu pun dia siapa. Yang kau ni suka-suka, sedap je nak terima apa-apa je jemputan. Kau tak kenal dia, tiba-tiba dia nak ajak berbuka puasa sama-sama. Tak masuk akal lah. Apatah lagi kalau kau memang tak puasa, yang kau gatal pergi tekan link tu buat apa? Tolong hebahkan video ini kerana mereka mensasarkan umat yang beragama Islam. Sebab topik mesej itu cerita pasal buka puasa. Ramai rakyat Malaysia kat luar sana yang memang pantang dapat mesej-mesej yang ajak makan percuma, yang nak bagi hadiah percuma. Sebelum ni, dia hantar mesej jemputan kahwin. Kali ni dia ubah. Sebab ni bulan Ramadan, dia hantar mesej nak ajak berbuka puasa. Dah lah tak ada nama, dah lah tak mention nama, kau pun tak kenal dia siapa, nombor telefon bukan tak save. Yang kau ikut je apa-apa arahan dalam tu buat apa? Ingat, lepas ni dia ubah lagi ayat, mungkin dia ajak jemput hadir untuk beraya open house pula. Pun sama, kau jangan tekan. Scammer akan sentiasa berubah-ubah modus operandi dia. Jangan lupa kongsikan video ini kerana ibu bapa anda mungkin menjadi sasaran seterusnya. Saya tengok je handphone anda, saya tengok je mesej tu, iklan tu, call tu, saya dah tahu dah. Itu memang mesej, call, iklan daripada scammer. Anda nak saya kongsikan rahsia, formula, tips, nasihat, bengkel, seminar, kursus, latihan dan sebagainya. Bagaimana untuk anda tahu, belajar tentang keselamatan digital, nak menjadi masyarakat yang bijak digital, elak menjadi mangsa scam. Saya ada segala tips, rahsia, formula, contoh-contoh mesej daripada scammer, bagaimana scammer scam anda, semua saya ada, saya akan kongsikan kepada anda. Anda jemput je saya hadir ke lokasi anda. Tak nak kena scam, dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah. Selamat menyambut Ramadan.